Sungguhnya solatku ini ibadah dan aktiviti, hidup dan mati untuk ilahi. Kau katakan biar apapun terjadi, iman dan Islam bersama dihayati. Amal soleh dilakukan, majlis ilmu beri sokongan. Kerana Allah kita sanggup berkorban. Aku selalu merenungkan masa depan, agar umat kita semua tuju ke syurga. Surau tidak kau kunjungi, tiada lagi dengar cerita kisah Nabi. Buang masa sana sini, belajar Quran kau jauhi. Mudahnya